Selama 3 tahun, gadis yang cantik ni telah hilang tanpa jejak. Kehilangan dia sangatlah misteri sebab polis tak pernah jumpa jawapan. Tapi semuanya terjawab dalam sebuah freezer yang dijumpai dalam sebuah lori milik seorang penjual cat. Satu hari pada 3 Jun 1991, ada seorang perempuan yang berusia 23 tahun bernama Denise Huber dalam perjalanan balik ke rumah. Malam tu dia pergi sebuah konsert Morrissey dekat California. Dia balik dari konsert tu dalam pukul 2 pagi macam tu. Sebenarnya esok tu Denise kena kerja, tapi konsert punya pasal dia tak kisahlah kalau esok ni nak kena bangun awal. Asalkan pada malam ni dia enjoy puas-puas dulu. Sepatutnya malam tu dia pergi ke konsert tu dengan boyfriend dia yang bernama Steven. Diorang ni dah kenal lama, dah beberapa tahun kawan. Cumanya sekarang ni diorang dah couple dan baru je beberapa bulan bercinta. Diorang berkenalan semasa diorang ni sama-sama kerja dekat sebuah pub. Masa tu Denise bekerja sebagai waitress dan Steven ni pula sebagai bartender. Tapi pada malam konsert tu kan, tiba-tiba si Steven ni dia tak boleh join sebab dia nak kena kerja pada malam tu. So dia pun minta lah kawan dia yang bernama Robert ni untuk teman Denise ke konsert tadi. Robert ni pula memang excited lah nak pergi ke sana dengan Denise. Dia pun on je lah. Siapa tak nak lepak dengan perempuan cantik kan? Denise ni pula digambarkan sebagai seorang yang agak tinggi, berambut hitam dan ada aura yang luar biasa. Setiap kali dia masuk ke sesuatu tempat tu kan, mesti akan ada orang yang tengok dia. Pernah tak korang terjumpa stranger dan korang rasa macam nak tengok dia je? Dia punya aura tu macam menarik kita ni untuk tengok dia. So si Denise ni pun macam tu lah. Dia ni bukan je cantik, tapi dia ni juga seorang gadis yang manis, baik hati dan seorang yang ceria. Dia masih tinggal dengan family dia dan dia ada seorang adik lelaki yang bernama Jeff. So rumah diorang ni terletak di Orange County, California. Denise memang sangat rapat dengan family dia dan diorang ni selalulah spend time together. Dia dengan mak dia memang suka sangat pergi ke pantai dan diorang selalulah masak bersama-sama. Selain rapat dengan mak dia, Denise juga digambarkan sebagai anak manja ayah. Pendek kata, bonding dia dengan parents dia ni memang sangat rapat. Jadi pada malam dia nak pergi konsert tu, Denise ni pun make up lah lawa-lawa. Lepas tu dia pakai gaun hitam, jaket dan juga kasut tumit tinggi. Memang bertambah-tambah cantik lah dia pada malam tu. So sebelum dia keluar dari rumah dia tu, dia sempatlah ucapkan selamat tinggal dekat mak dan ayah dia. Dan itulah kali terakhir mak dan ayah dia tengok Denise ni hidup-hidup. Selepas Denise keluar dari rumah dia tu kan, dia pun masuklah ke dalam kereta dan drive pergi ke rumah Robert. Lepas dah pick up Robert, diorang pun terus gerak ke konsert. Masa on the way nak ke sana tu kan, diorang sempatlah singgah ke kedai untuk beli vodka. Dan diorang sampai dekat konsert tu dalam pukul 8 malam. Sebelum konsert mula, diorang dah minum beberapa teguk vodka tadi. And then bila konsert tengah berlangsung dengan rancak, diorang minum vodka ni lagi. Tapi pada masa tu diorang ni minum sikit-sikit je lah sebab tak nak mabuk sangat dan diorang nak enjoy konsert tu. So fast forward, konsert tu pun habis dalam pukul 11.30 malam macam tu. Dan diorang berdua pun nak balik. Masa on the way tu, tiba-tiba diorang ubah plan. Why not kita lepak-lepak dulu dekat sebuah bar, lepas tu barulah kita balik. Jadi diorang lepak dekat sebuah bar di Long Island ni agak lama sampailah bar tu nak tutup. Dan diorang keluar dari bar tu around pukul 1.30 ke 2 pagi macam tu. Masa ni diorang pun buatlah keputusan nak balik ke rumah je sebab esoknya diorang ni nak kerja. Dan Denise pun hantarlah Robert ni balik ke rumah dia. Robert sampai dekat rumah dia dalam pukul 2.05 pagi. Masa Denise on the way balik ke rumah, tiba-tiba tayar kereta dia ni meletup pula. Masa tu dia dah tak jauh dari rumah dia, dalam beberapa minit je lagi nak sampai. Kereta dia ni pancit semasa dia tengah drive dekat sebuah highway yang ada tol. Kawasan tu pun terang sebab ada banyak lampu. Tempat Denise parking kereta dia tu sebenarnya ada kotak panggilan dekat tepi highway. Dan tak jauh dari situ ada juga sebuah stesen minyak. Kalau ikut logik lah kan, Denise sebenarnya senang je kalau dia nak minta bantuan. Tapi pada malam tu dia tak call pihak tol ni untuk minta bantuan. Dia tiba-tiba vanish macam tu je. Dan esok tu bila Denise ni tak balik ke rumah, mak ayah dia dah mula risau. Benda ni sangat-sangat pelik sebab Denise ni bukan jenis yang tak reti nak balik ke rumah. Kalau dia tidur dekat rumah kawan dia sekalipun, dia mesti akan inform dekat parents dia dulu. So petang tu dalam pukul 6 petang macam tu lah, parents dia pun mula call kawan-kawan Denise. Diorang tanya ada nampak dia ke tak, dia masuk kerja ke tak. Tapi ramai kawan-kawan dia cakap tak ada. So ada seorang kawan Denise yang bernama Tammy ni pun cerita. Dia kata masa dia on the way balik ke rumah, dia ada nampak kereta Denise dekat tepi highway malam tadi. Masa tu dia perasan yang tayar belakang kereta Denise ni pancit. Tapi dia rasa pelik sebab dia tak nampak Denise dekat situ. So dia fikir maybe Denise ni dah pun balik ke rumah. Bila parents Denise dengar cerita ni, hati diorang dah berdegup kuat. Diorang yakin yang anak diorang ni ditimpa sesuatu yang tak elok, tapi diorang cuba nak think positif. Diorang pun tak tunggu lama, diorang masuk ke dalam kereta dan terus ke kawasan kereta Denise ni parking. Jadi bila dah sampai tu, diorang perasan yang kereta dia ni tak berkunci dan signal masih lagi hidup. Tapi Denise tak ada dekat situ. Even barang-barang peribadi dia pun tak ada, kunci kereta pun tak ada juga.
Hari demi hari pun berlalu, bulan berganti bulan, tapi masih tak ada kabar berita pasal Dennis. Polis tak jumpa apa-apa petunjuk langsung. Dah macam hilang kenetelan dengan dunia bunian tau. Tak ada jejak. Family dan kawan-kawan Dennis tak pernah give up untuk cari dia di merata-rata tempat. Pada masa ni, parents dia ni dah tak ada semangat nak hidup lagi tau. Selera makan hilang, tak boleh nak tidur dan tak boleh nak bekerja. Fokus diorang pada masa tu nak Dennis ni balik ke rumah. Hidup diorang pada masa tu memang sepenuhnya hancur tau. Macam-macam usaha yang diorang ni dah buat. Diorang tampal poster, edar risalah, iklankan dekat billboard dan juga dalam TV. Satu negeri ni nak tahu apa sebenarnya yang jadi dekat Dennis. Semua orang tertunggu-tunggu pasal update kes dia. Tapi polis tak boleh nak buat apa-apa juga sebab diorang memang tak ada clue. Lama-lama kes tu pun jadi misteri dan akhirnya jadi cold case. Polis ambil masa 3 tahun untuk dapatkan jawapan yang sebenar. Sampailah pada 13 Julai 1994 di Arizona, ada seorang perempuan yang bernama Elaine Court nak pergi beli cat dekat sebuah rumah. Rumah yang dia nak pergi tu adalah milik John Famularo. John ni pula dia bekerja sendiri sebagai tukang cat rumah dan pada masa yang sama dia juga jual cat-cat dekat sebuah kedai. So dekat kedai ni lah dia bertemu dengan Elaine tadi. Jadi John ni ada cakap dekat Elaine tu kalau nak beli cat yang lagi banyak boleh datang dekat rumah dia. Sebab dekat rumah dia ada lagi banyak cat yang si Elaine ni boleh beli. So Elaine ni pun cakap okey tak apa, nanti saya pergi terus belilah dekat rumah awak. Dan perbualan tu sangat ringkas, biasa dan tak ada apa-apa yang mencurigakan. Cuma perbualan di antara penjual dan juga pembeli. Dan dari situlah semuanya mula terbongkar satu demi satu. Sebelum kita masuk kepada part apa yang terjadi pada Elaine ni, Nina nak cerita dulu siapa John. Sebelum ni John tinggal dekat negeri lain tapi dia pindah ke Arizona sebab dia nak dekat dengan kakak dan anak saudara dia. Dia ni memang bapa saudara yang penyayang dan selalu manjakan anak-anak saudara dia dengan hadiah yang mahal-mahal. Kadang-kadang dia akan bawa diorang ni pergi jalan-jalan untuk berseronok. So John ni sebenarnya anak bongsu daripada 3 adik-beradik. Dia ada seorang kakak yang bernama Marion dan seorang lagi abang yang bernama Warren. Mak ayah dia pula adalah 2 insan yang berbeza karakter. Si ayah seorang ayah yang penyayang dan baik, manakala si emak ni pula suka mengongkong dan paling dominan dalam family. Mak John ni dia selalu menggunakan agama untuk kawal family dia. Kalau anak-anak dia buat perangai tak elok, dia akan cakap yang nanti diorang semua ni akan masuk ke dalam neraka. Lepas tu mak dia ni juga tak bagi anak-anak dia bercinta. Even nak spend time pergi main dengan kawan-kawan pun mak dia tak bagi. Biasanya mak John ni sendiri yang akan mandikan anak-anak dia walaupun anak-anak dia dah pun besar, dah boleh mandi sendiri dah. Bayangkan bahagian private part ni mak tengok dan korang dah pun besar. Malu ke tak malu? Anak-anak dia memang tak boleh nak mandi sendiri sebab dia sendiri yang insist nak mandikan diorang. Bukan tu je, setiap kali anak dia ni berbual dekat telefon, mak John ni dia akan pasang telinga. Lepas tu kalau anak dia nak keluar ke rumah, dia mesti akan ikut. Jadi dikatakan benda ni sangatlah memberi kesan kepada John. Dan lama-lama dia pun mula terlibat dengan ritual-ritual dan juga ajaran yang pelik. Contohnya kalau ada orang sentuh badan dia yang sebelah kiri ni, dia kena sentuh badan dia yang sebelah kanan supaya benda tu jadi seimbang. Lagi satu, kepala dengan leher dia ni selalu bergerak-gerak tau. Tak tahulah bergerak macam mana, tapi itulah yang diceritakan. Walaupun dia ni nampak agak pelik, tapi orang-orang yang kenal John kata John ni adalah seorang yang beradab dan pandai bergaul. Tapi dia ni juga adalah seorang yang agak tertutup. So tak ada siapa yang tahu dia ni macam mana orangnya dan rahsia apa yang dia simpan. Diorang hanya boleh nilai dia ni dari luaran je lah. So berbalik kepada Elaine yang nak pergi ke rumah John untuk beli cat. Bila Elaine sampai dekat rumah John, dia ternampak ada sebuah truk yang agak besar dekat depan rumah John. Bila dia tengok truk tu kan, dia rasa macam ada vibe yang tak best tau. Tak tahu kenapa. Padahal truk tu truk biasa je, cuma dia punya firasat tu rasa lain. Rumah John tinggal ni pula adalah sebuah rumah yang mempunyai 3 bilik. Rumah mak dia pula terletak di belakang rumah John dan diorang ni tinggal berasingan. Tapi rumah mak dia tu memang dekat sangatlah dengan rumah dia. John ni pula adalah seorang hoarder yang suka kumpul barang-barang sama macam perangai mak dia. Cuma John ni lebih kepada berdisiplin sikit sebab dia akan susun barang-barang yang dia kumpul tu. So tak adalah nampak berserabut, nampak teratur. Semua barang-barang dia ni dia akan simpan dalam kotak and then lepas tu dia akan susun-susun. Tapi yang menjadi perhatian Elaine dekat sini adalah lori tadi tu. Dia tak tahulah kenapa firasat dia rasa macam ada yang tak kena dengan lori tu. Bila dia tengok je lori tu, dia rasa gelisah semacam. Benda ni memang sangat misteri padahal lori tu biasa je parking dekat depan rumah John. So dia pun ambil lah nombor plat lori tadi dan lepas tu dia call polis. Tak lama kemudian polis pun datanglah ke rumah John untuk cek nombor plat lori tu. Rupa-rupanya lori tu telah dicuri sejak 6 bulan yang lepas. Masa polis tengah cek ni, diorang perasan lah macam ada benda yang pelik tau. Ada satu wayar elektrik ni yang disambung dari rumah John
terus masuk ke dalam lori. Lori tu pula polis tak boleh nak buka sebab memang dikunci dengan mangga. Akhirnya polis pun terpaksalah pecahkan mangga tadi. Masa diorang masuk ke dalam lori tu, diorang nampak ada beberapa tin cat. Wire elektrik yang diorang nampak dari luar tu sebenarnya bersambung dengan sebuah freezer. Jadi polis ni terfikir entah-entah ada dadah dalam peti beku. So diorang pun cepat-cepatlah call tim narkotik untuk datang check. Tapi apa yang diorang jumpa lepas tu lagi ngeri dari apa yang diorang bayangkan. Bila peti beku tu dibuka, ada mayat perempuan guys. Perempuan tu masih lagi muda, tak pakai apa-apa dan dia berada dalam posisi separuh meringkuk. Badan perempuan tu ditutupi dengan 3 lapisan beg plastik. Tangan perempuan tu pula telah digadi ke belakang dan kepala dia tu disarung dengan 3 beg plastik yang berwarna putih. Mulut dia ni macam kena sumbat dengan sesuatu dan ditutup dengan selotip. Selotip tu ditampar dari atas kelopak mata ni kan sampailah ke mulut dia. Lepas tu tengkorak dia pula retak teruk dan ada sebahagian plastik beg yang dah tertanam dalam rekahan tulang tu. Kiranya macam beg plastik tu dah termasuk-masuk dalam tulang kepala dia ni, tengkorak kepala dia yang crack tu. So polis ni terpaksa cairkan mayat perempuan tu dengan menggunakan hair dryer tau. Sebab diorang tak nak bukti penting ni rosak. So selepas dah cair sikit, diorang pun dapat kenal pasti identiti perempuan tu melalui cap jari. Mayat yang digaring, yang disumbat ke dalam freezer tu sebenarnya adalah Denise. Punca kematian dia adalah disebabkan tengkorak dia retak kerana hentakan objek tumpul berkali-kali. Doktor sahkan ada 31 hentakan di kepala Denise. Senjata yang digunakan untuk pukul kepada Denise ni adalah tukul penarik paku bahagian yang tajam tu. Bayangkan si setan tu guna hammer pukul bertubi-tubi kepala Denise ni sampaikan tengkorak dia retak dan pecah. Dan bukan tu je, dia juga telah diserang secara seksual. So polis percaya yang John ni memang terlibat dengan pembunuhan ni. Sebabnya mayat Denise ni dijumpai dalam truk depan rumah dia. Of course lah, kejadian kan takkan jiran sebelah rumah dia pula. Disebabkan Denise seorang yang hoarder, suka kumpul barang-barang, so mudahlah kerja polis ni nak cari senjata yang dia guna sebabnya senjata tu memang dia simpan dekat rumah dia. Diorang jumpa hammer tu dalam rumah dia. John juga simpan pakaian Denise, barang-barang peribadi Denise termasuklah pakaian yang dia pakai untuk bunuh. Semua barang-barang tu disimpan dalam sebuah kotak. Pada masa ni, polis kena settlekan satu lagi puzzle yang misteri. Macam mana mayat Denise boleh ada dekat Arizona selepas 3 tahun dihilang? Dan macam mana Denise dengan Johnny boleh berjumpa? Apa yang jadi? Dahlah tempat Denise hilang dulu dengan tempat mayat dia dijumpai tu sangatlah jauh. Macam dia hilang dekat KL tapi dia dijumpai dekat Kelantan. So kita flashback ke tahun 1991 balik. Tahun tu Johnny sebenarnya tengah handle business chat di sebuah gudang yang terletak di California. Dan dekat gudang ni jugalah tempat dia tinggal. Bila polis dapat tahu pasal gudang ni kan, diorang pun teruslah pergi ke sana. Tapi masa polis sampai dekat sana, dah ada penyewa baru yang sewa gudang tadi. Walaupun tempat tu dah dibersihkan, dah diubah suai, polis tetap kena cari bukti. Diorang telah turunkan partition drywall yang ada dekat situ dan diorang telah terjumpa kesan darah yang kering. Ujian DNA dibuat dan darah tu adalah milik Denise. So, polis pun dapat jawapan lah yang Denise telah dibunuh dekat gudang ni. Tapi ada satu lagi persoalan yang tinggal. Macam mana Denise boleh sampai ke Arizona? So, kalau ikut teori polis, pada malam tu kan tayar kereta Denise ni pecah. Denise pun keluar dari kereta dan dia berjalan dekat tepi highway tu sebab dia nak minta bantuan. Dan pada masa itulah dipercayai Johnny telah nampak Denise dan dia pun berhentikan kereta dia. Dia berhenti bukan sebab dia nak tolong tapi sebab dia nak culik Denise. Teori polis yang ni disokong oleh keadaan kasut Denise sendiri. Masa polis jumpa kasut dia tu kan, kasut dia berada dalam keadaan yang rosak dan hujung tumit kasut tu hilang sebelah. Even family Denise pun sendiri cakap yang Denise tak akan pakai kasut yang rosak macam tu. Lepas Denise berjaya diculik, John pun bawa balik dia ke gudang. Dekat sanalah tangan Denise ni diikat ke belakang badan. John gari tangan Denise tu ketat-ketat sampaikan satu jari ni pun tak muat nak masuk tau. Lepas tu John tampal selotip sekeliling kepala Denise. Dia selotip dari mulut sampai ke atas kepala. Dan pada masa inilah Denise telah diserang secara seksual. Kemudian dia telah dipukul bertubi-tubi sebanyak 31 kali menggunakan tukul bercangkuk, iaitu tukul pencabut paku. Pakar forensik cakap 31 hentakan, tapi sebenarnya diorang percaya lebih banyak dari itu. Sebab itulah tengkorak Denise ni retak teruk dan ada banyak kesan rekahan atas rekahan. Pakar forensik ni siap describe lagi yang tengkorak Denise ni sebenarnya hampir hancur. So kematian dia ni memang tersangat ngeri
ganas, kejam dan langsung tak berperi kemanusiaan. Cuba korang imagine masa dia tengah hadap semua tu. Ngeri guys. Selepas Dennis ni mati, John pun beli freezer sebab dia nak simpan mayat Dennis dekat dalam tu. Dan dia bawa freezer tu dengan dia selepas dia pindah ke Arizona. Selama 3 tahun, dia simpan mayat Dennis ni dalam freezer dia tau. Boleh jumpa semua barang bukti dalam rumah dia je. Diorang tak perlu cari jauh-jauh. Diorang jumpa tukul berdarah, seletip, kunci gari dan ada juga keratan akhbar pasal kehilangan Dennis. John simpan semua artikel-artikel pasal kehilangan Dennis tau. Even confession parents Dennis dekat TV ni merayu anak dia pulang pun dia rakam tau. Gila ke tak gila lelaki ni? Akhirnya John pun ditangkap dan telah didakwa pembunuhan tahap pertama. Peguam bela John cakap tak ada tanda pergulutan pada badan Dennis dalam kereta ataupun di kawasan dia kena culik. Diorang cakap yang kasut tumit tinggi dia rosak mungkin sebab Dennis ni banyak berjalan semasa dekat tepi highway. Tapi bila detektif ni cuba ujilah teori tadi tu, jawapan yang dia dapat tu lain. Kasut tumit tinggi memang akan rosak, tapi kasut Dennis ni lagi teruk rosak dia. Maksudnya dekat sini, Dennis maybe cuba selamatkan diri dia sampaikan kasut dia pun patah tumit dan ada kesan rosak. Kesan rosak tu bukan kesan disebabkan dia berjalan atas tar, tak. Jadi masa dekat mahkamah ni lah kisah hidup kanak-kanak John pun diceritakan. So dikatakan diri dia yang sekarang ni adalah dibentuk dari pengalaman hidup dia dulu. Kawalan mak dia tu telah menyebabkan yang John ni tak boleh jadi diri sendiri. Even dia dah dewasa pun dah bunuh Dennis, mak dia masih lagi tetap kontrol hidup dia. So tak kisahlah betapa teruknya hidup dia dulu, salah tetap salah. Trauma hidup kau tu tak memberi kau tiket untuk jadi kriminal. So akhirnya juri pun bersepakatlah untuk jatuhkan hukuman mati ke atas John. Apa yang dia buat tu tersangat-sangat melampau. Akibat daripada perbuatan dia ni, family Dennis hidup dalam keadaan murung selama 3 tahun. 3 tahun diorang temu jawapan apa yang jadi dekat anak diorang. Selama 3 tahun tu juga, family dia tak pernah celebrate raya dan bilik Dennis tu dibiarkan sama seperti hari terakhir Dennis tinggalkan bilik dia. Diorang tak ubah, diorang tak usik. Update pasal John pada tahun 2016, dia masih lagi ada dalam penjara dan tak dihukum mati. Sebabnya California dah lama tak laksanakan hukuman tu, so ramai banduan yang masih lagi menunggu hukuman. Update pada tahun ni, maybe dia masih lagi hidup dan mungkin dah tua dalam penjara. So guys, sampai di sini saja cerita Nina kali ni. Terima kasih sebab sudi tengok sampai habis. Macam biasa, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe kepada yang belum, dan kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.